Assalamualaikum guys, selamat kembali ke Haris Zone. Hari ni kita nak buat satu video reaksi pada yang kita telah lama tunggu, iaitu Kluang Man live action. Ya, ini adalah official trailer punya ya guys. So selepas dia dah release 2 trailer video, iaitu dia punya teaser trailer. Dia ada 2 teaser trailer dia dah release, tapi akhirnya dia dah release official trailer. So akhirnya guys, kita dapat tengok Kluang Man live action. Mari kita saksikan video reaksi untuk hari ni, iaitu Kluang Man official trailer. Let's go. Kejap. Sebelum kita mulakan video reaksi kita untuk hari ni, korang dah tekan butang subscribe ke belum? Kalau belum, boleh tekan sekarang. Dan jangan lupa tekan loceng notifikasi tu, sebab channel abang dah capai 91k subscribers. So lagi 9 lagi abang akan mendapat 100k subscribers. So abang minta tolong pada korang, tolong subscribe kepada channel Abang Zon ni dan tekan loceng notifikasi tu. Okay, so mari kita mulakan video kita untuk hari ni. Let's go. Kita mula dengan benda pertama yang awak ingat. Tak payah doktor. Buat apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Bohan, awak tak gila. Awak sakit. Okay, ni mungkin cerita asal-usul Kluang Man. Macam mana dia jadi Kluang Man. Aku pendam benda ni sampai satu masa aku lupa siapa aku. Yes. Bahaya. Tapi aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Di sebalik topeng aku dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Tak sangka Syamsi pembela. Oh, kawan dia. Banyak kerosakan dia buat selama ni. Kerja Kluang Man dapat Syamsi. Let's go. Satu rahsia. Semua orang ingat kau dah mati, Boran. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini agak balik. Dah sampai masa Let's go. siapa awak sebenarnya. Aku Borhan. Aku Kluang Man. Yes. Kluang Man. Kalau kita tangkap Kluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman ke? Aduh. Okay. Okay lah guys, itulah dia Kluang Man official trailer. So trailer dia memang gempak guys. Abang memang suka. Abang tak sabar nak tengok cerita Kluang Man ni dekat Pawagam. Dan harap kita dapat tengok Tiong Man ya. Tiong Man ni dia adalah sidekick, side character Kluang Man lah, ataupun sidekick. Okay, so abang betul-betul tak sabar harap dia orang masukkan Tiong Man juga. Tapi kita tak tahu, mungkin ni hanya fokus pada Kluang Man aja. Okay, so yeah, itu saja video reaksi kita untuk hari ni. Harap korang enjoy. Jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng notifikasi tu, so korang tak akan tertebas video-video baru yang akan upload pada channel ni. Jadi abang akan jumpa korang ke video seterusnya. See ya.